Cara bina dashboard pemantauan projek paip. Dashboard ni boleh pantau status projek paip ikut lokasi, kawasan, pasukan, tahun mula dan jenis paip. Juga total site, site aktif, site baru serta saiz paip terbesar dan terkecil. Jom bina. Tulis tajuk pemantauan projek paip. Dan bina slicer status, pasukan, tahun mula, jenis paip, kawasan, PIC dan pihak ketiga. Dan bina kad untuk total site, site aktif, site baru serta saiz paip terbesar dan terkecil. Dan bina peta lokasi projek. Dan bina bar chart untuk bilangan site ikut kawasan dan status. Dan bina donut chart untuk pecahan projek ikut pasukan. Dan bina slicer untuk gambar projek. Dan bina line chart untuk lihat trend bilangan site ikut tahun mula projek. Dan bina matrix table untuk info detail lokasi, tajuk projek, pihak ketiga, saiz paip, tarikh, PIC dan status projek. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.